Dengan berubahnya landscape politik negara dengan kembalinya Muafakat Nasional 2.0, penyatuan UMNO dan PAS, Pakatan memerlukan satu game changer. Dan ini yang paling mudah dan efektif, iaitu menamakan seorang pengganti. Untuk menamatkan suasana politik yang meletihkan, dan inilah paling mudah dan efektif, iaitu menamakan seorang pengganti. Untuk menamatkan suasana politik yang letih, yang kini berleluasa di dalam pakatan. Perlu diingatkan bahawa Anwar kini Presiden PKR untuk penggal ketiga dan tidak boleh bertanding lagi. Tempoh politik Anwar mungkin boleh diubah suai kalau ada jalan keluar yang sopan. Anwar menyambut hari jadi ke-79 bulan depan. Dia dan Muhyiddin dan Hadi Awang semua berumur 79 tahun. Dan ini semua membawa kita kepada soalan terbesar yang kedua. Siapa? DAP sudah berkata berulang kali mereka dengan Chinese base mereka tidak ingin memimpin pakatan. Tidak kira berapa kerusi parlimen mereka menang. Parti Amanah tidak perlu bincanglah. Dan maka dengan itu mata akan memandang kepada Nurul Izzah Anwar.